Hari ni kita dekat Al-Indah Temerloh di sini. So ini adalah intro. Esok ada rumah kahwin dekat Kuantan ni, yang dua nak pergi Kuantan lah. Apa muka tuduh barang sangat ni? Aduh. So hari kita bertolak di pagi tadi pukul 8 sampai Temerloh dalam pukul 9:30 macam tu lah. Rumah kahwin tu esok. So hari ni kita asyik pergi ke Paman. Dia daripada pagi tadi dah jalan. Ni bayaran dia. Nampak tak? Okay. Oh. Dah tunggu baju dah ni semua. Kalau kaki jauh kan. Kalau ada apa-apa masalah, sendiri tanggung lah. Ya, kita makan dengan apa? Dengan tiger? Hati-hati dekat belakang dalam sana ada beruang. Dia tak charge. Okey, Ya, 21. Oh. Baru pakai spam ah? Ya. So kita ini kena pusing macam mana ni? Tak faham ni. Banyak Tak faham ni. Okey bang, kena bang eh? Ya. Boleh jalan? Boleh jalan. KIA. Elektrik. Dia bagi dia. Gajah rasanya, ibu putih rasanya. Okey. Nampak dah pandang mana? Apa dia dapat? Penyu. Mati dah ikan tu. Itu penyu ke? Ni mana? Itu penyu lah tu. Nampak? Sebagai makanan kot. Tak. Dia berdiri macam tu. Mana? Wow. Besar. Besar ni makan. Dia tengok kita tak? Macam tu. Ni yang kena ambil gambar depan-depan. Tak, dia memang ke situ lepas tadi. Bukan dia jauh dipet. Okey. Ya. Ada lagi sana. Okey, sini ada burung. Ada yang berdiri kat situ. Kambing. Dah boleh dah. Tengok orang. Ada Banyak tu lah, banyak orang Thai. pindahkan pun. Tapi perlu dibaiki guys. Ya dia. Dia tak lepas, dia tak lagi sebab apa? Dia balau lubang kan? Dia akan jatuh. Kaki dia. Uh-uh. Tak, bukan di lubang tu mah. Kaki dia tak boleh, kaki dia. Dia bagi makan ayam. Mana kita tengok ayam? Tu, kaki ayam. Nampak tak? Ya noh. Kau nampak? Uish. Mana kepala dia? Mana tu? Nampak tebal. Kat bawah tu. Mana kepala dia? Tu nampak tu. Wish. Berlapis-lapis tu. Pak, mama dah. Comel. Apa terang? Dia meremang. Meremah. Hai. Satu, dua, terbang. Wow, cantiknya. Ada kaki. Cantiknya awak ni. Ya. Air sana ada. Tak ada pun air. Untuk budak-budak ada lah. Di sini tak ada. Tu kaunter tiket. Patut tak tiket tadi tulis untuk 6 tahun, 4 tahun ke bawah je. Benda do something tu. Benda cantik lah. You eh. Ada Kita tapik pergi bang. atas.
Let's go. Tak, dia punya map dia pening tau. Pusing sana, pusing sini. Ini pusing macam mana ni? Tak faham ni. Banyak Tak faham ni. dia tak ada mesra. Aku rasa mesti dalam proses pembaikan. Pemulihan dan pemeliharaan. Sini. Okay, anda di sini elephant. Muflun. So pusing lah masuk dekat pintu gerbang ni. Betul lah, tak nak fikir 2 kali ke? Yang cakap tadi ya. Sikit bagi gaduh kau. Yang dulu besar. Kat zoo negara dia tak nampak macam ni lah. Dia ada partition kayu-kayu macam tu. Ya. Boleh tebal kan? Berapa tak sakit apa. Sini. So agak besar. Kat bahagian sini. Ni untuk gajah je. Panas lah. Ui, panas tau kaki dia. Kaki dia angkat. Siapa ada berani? Mandi. Ada berani lagi makan gajah? Muka dia tak boleh belah. Cepatlah. Ini dia live. Hidup. Gumang. Dah besar. Bagi. Sabarlah, Be. Oh, comel lah dia. Boleh pegang je lala. Oh, boleh? Pegang dulu baru bagi makan. Oh. Pegang dulu baru bagi makan. Mal, pegang dulu. Pegang lu, Mai. Macam mana ni? Ayah Pegang. ada Pegang dulu. kulit dia ni ya, kasar. Ni carilah ya. Ayah, pegang ya. Mai sini ayah pegang. Ayah pegang lah. Ayo kau ya. Kau tak pegang. Adik. Ada cepat, dek. Tak. Boleh, dapat ke? Pas seram. Yang tadi berapa tahun ni? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. 20 tahun. 20 tahun. Berzina. Yang tengah tu Lintang 7 tahun berzina. Kita dekat zoo. Kemaman dan saya yang akan sambung record. So, POV kakak. Ui, panas weh. Yeah. Wih, bapak besar. Negeri mereka. Wow. Itu sakit tu. Tu dia. Ui, bunyi. Keep me good. Dia takkan membesar. Ni dia tinggi dia. Comelnya. Yang tadi tu mengikut tadi tu. Yang mana dia masuk. The White Tiger. Kalau korang tengok baru-baru ni viral dekat sini adalah beruang harimau putih dekat Kemaman. So inilah tempat ni untuk harimau tu. White Tiger. Harimau dekat sini. Panas kot. Satu lagi dekat dalam sangkar sana. Rasa manis tu tak ada. Jadi Pahit masin masam ada. manusia. Kenapa rasa manis tak ada? Sebab tunas rasa dia tak banyak. Macam kita, dia ada 500. Kita ada 2,500. So dia tak ada rasa sakit. Sakit adalah. Rasa lidah. Doktor cakap tak ada. Dia tak jumpa Manis tak ada. Saya tahu lidah korang ada bintik-bintik kan. Dia orang untuk rimau, dia kata bintik dia duri. Lagi banyak mana rimau? Mana harimau tu? Ekor. Kau cakap itu eh? Tak, budak nak cakap. Budak kecil. Jom cari rimau. Ajak mak. Cuba cari rimau. Mana rimau? Tu dia. Ayah. Oh, main kau ha. Oh, sini dah tak faham orang. Oh. Lembu dia makan kan gigit kan. Oh.
Tengok tu. Oh, patut dia bangun. Beberapa tahun lagi besar kan? Oh. Makan banyak ah. Situ tidur balik. Tidur balik lah. Dah, jom tidur balik. Masa kita berundur ni. Dah gila kita ni best. Oh my god. Oi. Oh, angkat dah jatuh. Sedap. Oh my god. Bye. Zoo ke Mamai. The next day. Okay. Day 2. Kita tengok view kita. Tu kolam dia. So, kat situ ada slide. Sana pun tu budak kecil. Tapi mostly tak dalam dia berapa kaki lah. Tak tinggi sangat. Dari sana view pantai. Let's go. Tak nak buka panas. Boleh nak pusing ke? Boleh masuk sini? Okay, alright. Terima Tak perlu ambil dia punya tripod tak? Faham tak? Kasi nak latih Satu dua. kasih Kak. Ayah ingat Karina tu. So, ayah ingat Karina tu. Karina tu yang mula tak nama. Nama dia Arina Karina. Dia lahir okey? dulu tau. Namanya Arina Karina. Nama dia Arina Karina. K. Cinta kepadamu. Bye. Tak dapat gambar dengan Arina, dapat gambar dengan air. Vibe pantai. Ini pun tak sangka kita datang. Kan? Tak sangka. Arina buat dengan Let's swim. Taman negara. Sebab tengok. Bagi tak pernah tengok. Terbalik sebab Tak, yang teruk yang belakang dia tu lah. Kalau mak kita bodoh. Allah bang kereta hancur. Oh, mati. Meninggal. Ini mesti meninggal. Allahu Akbar. Oh, mati. Meninggal. Ini mesti meninggal. Confirm meninggal. Habis. Di Lebuh Raya Kuala Lumpur, Karak semalam direman 4 hari untuk siasatan. Ketua Polis Daerah Bentong Superintendent Zaham Muhammad Kahar memaklumkan lelaki itu ditahan jam 4 pagi tadi sebelum dibawa ke Mahkamah Raup untuk direman. Terdahulu, suspek dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Bentong untuk ujian saringan air kencing. Dia didapati positif dadah.